Hai semua, hari ni dalam dapur rasa Kak Ike nak buat pencicah padi padu yang kita boleh makan dengan ulam dan lauk kampung, iaitu air asam picit. Keculiu oi. Jomlah kita buat. Mula-mula sediakan bekas persesuaian dan masukkan cili padi kampung. Nak guna cili padi siam pun boleh. Campurlah merah yang hijau tu, baru dah nampak colourful. Kemudian masukkan belacan. Masukkan juga garam, gula perang atau gula putih, sedikit serbuk perasa dan air asam jawa. Ni part paling best. Gaul semua bahan sambil patah-patahkan cili tu. Picit-picit guna jari sampai rata dan kuah air asam tu nampak pekat dan berwarna cantik. Aku tahu bau mucuk. Gaul lah guna sudu pun boleh. Tapi guna jari lagi sedap you os. Nama pun air asam picit. Akhir sekali, perahkan setengah biji limau nipis. Nak guna limau kasturi pun boleh. Tak ada limau ni boleh je skip. Tapi kalau tambah lagi padu. Gaul-gaul sekali lagi bagi sekata. Kemudian rasa. Tengok apa yang tak cukup. Nanti tambahlah ikut selera. Air asam yang sedap perlu ada rasa pedas, masam dan manis yang seimbang. Dah siap air asam picit kita. Sesuai dipadankan dengan aneka ulam celur. Boleh makan dengan bendi, pucuk paku celur, ikan rebus goreng terung bakar dan telur rebus. Dapat menu macam ni mak betul panggil pun tak dengar dah. Kak Ike paling suka makan guna bendi, terung bakar dengan telur rebus macam ni. Sedap dah. Nak tengok Kak Ike masak? Jom intai aksi kami di TikTok Majalah Rasa setiap Selasa dan Khamis jam 11 pagi. Ingat makan ingat rasa, jangan lupa tonton ya.